DAP ni kata gelombang hijau apa duduk dalam PN lah. Politik ni dia ada timbang tara dia. Politik ada timbang tara. Timbang tara politik ni apa dia? Kita kena tengok balik, flashback, tengok balik ke belakang. Kalau kata Rafizi ni dia merajuk, banyak kali dah. Bak merajuk dalam PKR ni, Rafizi dah 4 kali dah. Saat dia masuk, saat dia keluar, saat dia masuk, saat dia keluar, saat dia masuk, saat dia keluar. 4 kali dah. Tapi masyarakat mungkin tak perasan. Tapi kalau kiraan yang cara besar, dia keluar masuk ni, ini adalah kali kedua. Dulu masa dia pun duduk dalam parlimen, dia biasa merajuk. Ingat dia pergi duduk tepi apa tu? Bus stand Sogo. Kan? Dia buat video konon-kononnya dia nak berhenti sat, nak rehat sat. Saya nak rehat sat, saya penat dalam politik ni apa semua ni. Dia hilang pergi. Lepas tu dia buat apa? Dia buat invoke. Invoke ni kesan dia apa dalam PRU? Dalam PRU 14, sorry. Kesan dia mereka dapat merintah negara ni dengan cara pembohongan. Apa dia? Mereka pukul 2 mereka dah buat keluar dah statement bahawasanya PH tu telah pun menang kawasan ni, menang kawasan ni, menang kawasan ni, menang kawasan ni. Padahal SPR kira apa nak lagi. Last kali orang pun stres dengar ada yang tak keluar mengundi dan ada yang kalih undi pergi undi mereka. Dah lalang, dah mereka menang lah, tak apalah, kita perangi lah. Ini cara invoke, pemikiran yang dibawa daripada luar untuk masuk mai. Siapa penerbit dan juga pengarah untuk invoke ni? DAP je. Pakaikan nama PKR. Kan? Tapi kita ni lupa. Pasal apa kita lupa? Bukan sebab Melayu mudah lupa. Sebab kita ni kadang-kadang tak flashback, tak tengok belakang. Sebab tu bila pemuda Pulau Pinang ni dia anjurkan di Pulau Pinang ni dengan satu kata yang membuatkan DAP Pulau Pinang rasa goyah. Apa dia? Gelombang hijau. Gelombang hijau ni lah yang bawa satu naratif baru. Lepas tu puak-puak anjing-anjing DAP ni kata gelombang hijau apa duduk dalam PN lah. DAP ada gelombang dia, apa PKR ada gelombang dia, Amanah ada gelombang dia. Tidak. Bila dia duduk dalam satu rumpun, ini gelombang satu rumpun. Tapi dalam satu-satu parti dia ada gelombang untuk penyokong-penyokong dan ahli-ahli dia. Macam kita main bola lah. Main bola negeri. Bila wakil Malaysia, dia tak bawa dah gelombang negeri. Dia bawa gelombang Malaysia tu sendiri. Begitu juga dengan apa yang nak dilakukan oleh pemuda Pulau Pinang ni. Mereka buat keluar gelombang hijau untuk parti mereka yang memang mengisytiharkan nak lawan dengan DAP ni gila-gila punya. Mereka tak ada ranjau, mandi minyak, telan minyak. Macam tu kan. SP Channel punya kata kan. Mereka ni lawan. Mereka tunjuk muka pas yang sebenarnya. Buat macam mana? Tengok Sungai Bakap tu. Apa mereka tak kata kat Abang Bidin? Kan? Tak ada nu lah, tak ada ni lah. Last kali tengok lah ni. Macam mana dia punya buat aja. Macam melipas tu. Suksak. Dia punya P dia tu. Derah. Dengan rakyat ni kira YB. Orang panggil Pakcik Sobri. Pakcik lah. Dia tak ada anak P. YB tak ada. Pakcik lah. Tak pawah pun. Relax lah. Tuk tak. Ustaz Yusni. Mat Piah pun. Duk kilik senapang. Duk tembak babi lah. Tembak kera lah. Untuk nak selesaikan masalah. Walaupun mereka ni tak ada peruntukan. Jadi mereka bawa gelombang tu untuk bagi kekuatan kepada penyokong PAS tu sendiri. Sebab apa? Dengan lakonan daripada Rafizi ni, sebenarnya mereka nak downkan, nak menurunkan kadar kekuatan kita. Dan juga tujuan Rafizi buat lagi sekali lagi cerita bodoh celaka ni adalah untuk nak bagi rakyat kita ni frust. Dan akhirnya apa yang berlaku daripada kesan ni, tengoklah influencer pakak bergaduh, lawan cabak, pergi bertumbuk sampai polis pun naik meluat nak tengok kes ni. Bila polis pun meluat,
rakyat yang atas pagar ni pun lagi meluat lah. Kota dia.